Sejak bila sekolah kita jadi tempat melahirkan pembunuh, perogol dan pembuli? Sejak bila sistem pendidikan kita mula melindungi pelaku bukan membela mangsa? Minggu lepas, seorang pelajar perempuan tingkatan 4 dirogol dalam kelas oleh 4 pelajar tingkatan 5. Siap dirakam. Belum sempat reda, kes bunuh pula berlaku di Sekolah Menengah Petaling Jaya. Dan pada 1 Oktober, murid lelaki tahun 4 di Senawang ditemui tidak sedarkan diri dalam tandas sekolah. Akhirnya meninggal dunia. 3 kes besar, 2 minggu dalam sekolah. Tapi apa yang Menteri sibuk? Bukan trauma mangsa, tapi hak perogol untuk ambil SPM. Katanya hak pelajar tak boleh ditindas. Tapi saya nak tanya, hak siapa yang sebenarnya ditindas? Hak pelaku dijaga, tapi hak mangsa dikorbankan. Bila ada salah laku, tapi tindakan tiada, perlindungan untuk pelaku ada. Bila ada jenayah, keadilan tiada, alasan pula diberi. Apa sudah jadi dengan sistem kita? Apa nilai yang kita sedang ajar pada anak-anak kita? Bahawa buat salah pun masih boleh diberi peluang kedua, sementara mangsa terus dihantui seumur hidup. Sekolah sepatutnya tempat paling selamat, bukan tempat lahirkan penjenayah muda. Kalau sistem pendidikan gagal lindungi anak-anak kita, siapa lagi berani hantar anak ke sekolah? Jadi saya nak tanya kepada Menteri dan Timbalan Menteri Pendidikan, kalau hak pelaku dijaga, siapa yang lindung mangsa? Kalau mangsa terus diam, siapa yang bersuara untuk mereka? Kalau sistem terus buta, apa masa depan anak-anak kita ada?